Yes, hai. Assalamualaikum kawan-kawan projek Solo. Korang semua apa khabar? Ni guys, depan aku sekarang ni, ini adalah Aveta Viper 180. Jadi, hari ni aku nak kongsikan dengan korang 10 perkara kenapa korang beli skuter ni. Selain daripada kompartmen bawah seat ni yang cukup besar, ada lagi 10 perkara aku nak kongsikan dengan korang hari ni guys. Yang pertama guys, tadang, tengok look dia guys. Nampak premium. Yang aku pakai ni Midnight Black, dan dia ada warna yang lain iaitu Arctic White dan Storm Grey. Macam Arctic White aku tengok lebih pada yang muda-muda kan, dan grey lebih kurang lah kan, dan mana golongan abah-abah tu nak nampak lebih premium, warna yang lebih premium, yang macam gini lah kan. Tahu warna grey macam tu kan, yang muda-muda bagilah, yang garang-garang warna light tu yang muda-muda. So kat situ diorang pandai mainkan peranan dari segi design untuk kesukaan masing-masing lah. Dan yang kedua, dia datang dengan DRL yang cukup menarik. Inilah guys, depan ni nampak wiper, ular tedung, ular senduk ke tedung macam dia tengah menyenduk macam ni guys. Wiper LED penuh guys, depan belakang. Dan yang ketiga guys, ini dia 7 inci TFT meter. Yang menariknya touchscreen. Yang keempat, dashcam depan saja guys. Yang kelima, Bosch Electronic Fuel Injection EFI. Dan yang keenam guys, wheelbase dia berukuran 1375mm yang memberi tunggangan lebih stabil dan lebih confident lah. Tengok, panjang. Dan yang ketujuh, seat height dia 770mm. Maknanya semua orang boleh guna, semua orang boleh bawa. Tak tinggi, tak rendah. Just nice. Orang berukuran macam aku 165cm sedang-sedang elok kan. Yang bawah sikit pun elok lagi. Yang ke-8 guys, datang dengan kapasiti tangki 10.5 liter. Pada aku, untuk skuter yang berkapasiti enjin 170 lebih ni kan, tangki 10.5 liter ni aku rasa cukup besar lah kan. Cukup besar kan, boleh bawa pergi jauh. Betul tak? Yang ke-9, keyless guide. Yang ke-10 dan yang terakhir, adjustable handlebar. Depan boleh, belakang boleh, sedang-sedang boleh, ikut suka awak. Jadi baik, itu saja perkongsian bersama dengan Aveta Viper 180 ni. So untuk video-video yang lebih nanti, aku akan kongsikan dengan korang video ride ke, test ride ke, apa ke, berapa dia boleh pergi kan. So far standard 1.3 tak lari lah. So itu saja. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Dan sebelum tu, jangan lupa korang follow, like, comment and share. Assalamualaikum. Bye-bye.